Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 19 September 2025. Okay, baiklah, kita sambung lagi dengan update untuk Bitcoin. Ya, so ini adalah chart untuk 4 hour ya. Sejak daripada kenaikan yang mendadak lah, boleh dikatakan lepas keput- pengumuman FOMC untuk penurunan interest rate oleh Federal Reserve US pada, tak silap saya, 18 September ni lah, sekitar 2 pagi, dan market bounce selepas breakout ya daripada resistance line ni. Okay, saya zoom out sekejap. Resistance line sejak daripada sini all time high, dan ni adalah lower high lah, lower high di sini, dan sebab itulah kita buat resistance line daripada all time high tu. Dan selepas consolidation berlaku, disebabkan semua menunggu untuk pengumuman FOMC, boleh dikatakan agak bullish ya, sebab sentimen bullish. Dan tapi lepas FOMC punya mesyuarat, market jatuh, tapi masih respect kepada resistance line kita lah. So kat sini, kat bawah ni pun kita boleh tengok volume selling dia besar, tapi still close ya. Close maksudnya harga yang turun ni masih tutup lah selepas habis je 4 jam candlestick ni. Dia open price untuk next candle di atas resistance line. So resistance line ni dah jadi support lah, dan dia pergi ke 100, area 118, 117, 117,800 macam tu. Tapi kita boleh nampak lah kat sini, dia macam dah mencari support lah secara liquidity kat bawah pula. So kemungkinan dia akan ke sini lah ya. Dia akan turun ke support paling terdekat ni. Ini adalah uptrend. And then masih berada di atas line EMA 200. Okay, semua seperti biasa lah. Cuma sekarang ni mungkin dia nak cari minyak dulu, isi minyak dulu sebelum dia boleh pergi lagi jauh. Kita tengok macam mana. Hari ni pun hari Jumaat, Isnin, Ahad ialah market tutup, orang cuti. So tengoklah kalau ada major selling off ataupun orang bullish tiba-tiba, so kita tak tahu. So the best tip is to buy when it is going down lah. Tapi bukan sekarang. Ini bukan financial advice, bukan buying call, bukan selling call. Tapi yang terbaiknya, kalau dia dah bawah, dah jatuh, itulah paling terbaik. Sebab apa? Sebab semua orang takut. Kita trading ni kena lawan ikut emosi. Sebab contohlah kan, waktu COVID, orang kehilangan kerja, ekonomi pun merudum, dan hanya beberapa orang sahaja, boleh dikatakan ada golongan lah yang mendapat kesempatan untuk boleh contohlah, saya bagi contoh untuk property. Time tu lah rumah jatuh, harga rumah jatuh, jadi bank pun bagi eligibility untuk orang buat loan beli rumah. Sebab apa? Sebab orang tak beli rumah. Jadi bank pun nak cari duit, dia pun galakkan orang buat loan. So dia turunkan interest rate lah. So OPR pun turun, apa semua. So lepas dia COVID, OPR naik balik untuk betulkan inflasi lah. So sama je lah macam ni. Kalau dah tinggi beli kat pucuk,
Bila kita dah beli kat pucuk, time tu lah dia jatuh. Jatuh sejatuh-jatuhnya. Time tu lah kita rugi. Tapi sebenarnya kita boleh jugalah menerima paper loss tu sebab selagi kita tak realizekan loss atau profit, so selagi itulah kita boleh take action. Contoh boleh DCA ke, bila jatuh lagi, bila jatuh dekat support yang terdekat boleh beli lagi. So bila jatuh lagi dekat support boleh beli lagi, bila naik ke resistance boleh jual. So macam tu lah, dia jangan putus asa terus. Bila nampak je jatuh terus stop loss semua. Yelah, sebab swing trading ni bukan macam intraday, tapi boleh je stop loss. Sebab kalau tahu boleh dia jatuh lagi, boleh je exit position sekarang dan tunggu kat bawah lah. So itulah antara tips. Bukan financial advice, bukan selling call atau buying call. So kita nak bergerak ke mana? Oh, semalam ini saya lukis kotak ni, fair value gap, dekat one hour punya chart. Tapi dekat sini pun kita boleh nampak fair value gap yang agak besar lah, sekitar 120,700 sehingga 119,400. Ini adalah kawasan liquidity lah. So kemungkinan mengikut mengikut sentimen trading itu sendiri, dia akan bergerak mengikut liquidity lah. Jadi ini outer range liquidity, ini pun outer, jadi dia akan bergerak dari satu outer ke outer yang lain, outer range liquidity yang lain. So sekarang ni dikira berada di inner lah, inner range liquidity. So dia akan bergerak menuju ke arah liquidity. So kita tak tahu atas ke bawah, tapi saya boleh tunjukkan lah. Untuk confluence graph, ini adalah heat map liquidation untuk Bitcoin. Kita tengok untuk 1 minggu. Okay. Kita dapat lihat dekat sini untuk 1 minggu punya charting. Liquidation di sini agak tinggi, di kawasan 119,000, 18,000 macam tu. 118,800. Kemungkinan harga akan bergerak ke situ sebab liquidity untuk mengisi CME gap lah. CME gap. Saya akan tunjuk untuk 1 month pula. 1 month pun kita boleh nampak lah, paling dekat kat bawah ni lah, 113,000. Tapi kadang-kadang Bitcoin ni dia tak ikut apa yang tertera, sebab akhirnya dia berbalik kepada manusia tu sendiri. Sebab manusia tu yang melakukan trading lah. Tapi ada juga quant trading, trading yang dilakukan oleh robot. Tapi majoriti daripada Bitcoin adalah masih lagi manusia, bukan macam stocks lagi. So jadi ni adalah Crypto Bubbles punya website. Harian, untuk daily punya sentiment market. Agak random, ada yang hijau, ada yang merah. Untuk market cap yang mengikut market cap yang besar, dapat lihatlah BTC berada di paras negatif 0.8% dibandingkan dengan harga semalam. BTH juga negatif. Untuk Binance saya perasan harganya dah sampai 1,000 USD. Memang padu, tapi manipulation at its finest. Kalau tahu, yang tahu tahulah.
siapa CEO kepada Binance. Tapi nak kata alt season dah nak habis ataupun alt season dah mula, itu hanya Allah yang tahu. Macam CRO hari tu, saya hari tu ada position dalam CRO. CRO ni kripto untuk, silap saya kripto Kronos lah, CRO Kronos. Kebetulan memang saya beli di bawah ni sebab ini adalah salah satu coin yang patut syariah di dalam, tak silap saya, top 30 lah hari tu. Lepas tu tiba-tiba ada bullish news oleh Trump dan tiba-tiba dia naik hampir 70% lah. Sekitar 70% dia naik. Memang itu first time lah juga boleh dikatakan saya mengalami keuntungan kelip mata macam tu. Memang terkejut. Yalah, rezeki kan, Allah nak bagi. Ini hanya adalah asbab saja. Rezeki yang memang Allah dah tentukan. Ini adalah sebab, tengok volume dia memang tinggi. Hampir boleh kata hampirlah 2x. Kalau sini kita tengok, kita 0.15, lebih lah. Lebih 2x lah, 2.2x macam tu. Memang untunglah siapa yang beli. Sebab sekarang ni pun market untuk cari, sebab nak kata untuk jadi jutawan overnight, jutawan satu malam, memang susah lah. Lagi-lagi kita nak cari yang patut syariah, memang cari yang patut syariah itu afdal. Tapi the backside of market cap tinggi ni, so sebab dia nak naik harga lagi pun kena melibatkan kepada market cap lah. So bila dah market cap macam Bitcoin ni dah 2 trilion, so untuk dia jadi 200,000, market cap ni kena darab 2. So kena 4 trilion. 4 trilion market cap, kalau tak silap saya, mungkin dah menjadi aset keempat kot sekarang. Aset kelima dunia yang paling tinggi, market cap yang tertinggi, Bitcoin ni. So kalau macam harga Ethereum, untuk dia jadi 8,000 pun, market cap dia akan menjadi 2 kali ganda daripada market cap sekarang lah. So jadi macam 1 trilion lah. Hampir separuh daripada market cap Bitcoin. So kita kena tengok macam tu. So waktu awal saya bermula dengan kripto, orang suka beli XRP sebab harga dia murah. So orang ingat dengan harga murah itu dia akan ada potensi untuk naik. Tapi orang tak tahu sebenarnya ialah seperti apa yang saya cakap tadi, bergantung kepada market cap lah. So orang asyik melibatkan dengan cerita Simpsons lah, harga naik sampai beratus-ratus dolar. So agak memang tak logik lah sebenarnya. Tak logik kalau kita ambil kira market cap. Kalau market cap ni kita darab juga dengan ratus, dia akan melebihi daripada Bitcoin. Tapi supply dia juga adalah tak limited lah macam Bitcoin. Sebab kebanyakan kripto macam Ethereum, XRP, ia tidak limited macam Bitcoin. Bitcoin hanya ada 21,000 dan ongoing sebab tak semua dilepaskan ke dalam circulation lagi. Masih ada yang belum di mining. Tapi kalau macam Ethereum, dia ada lab sendiri, XRP ada lab sendiri. So akan ada manipulation price jugalah di situ. Sebab tu kena faham asas fundamental tu juga. Di samping tengok harga je. Okay. Tu salah sedikit selingan saya boleh bagi. So biasa kalau apa yang saya tengok daripada kripto Twitter, kebanyakannya memang hari Sabtu Ahad dia orang rehat lah. Dia orang tak tengok chart. So saya pun contemplating juga, tak tahu nak buat video Sabtu Ahad ataupun buat je macam biasa. Kita tengok kalau ada
harga best, biasa saya yakin lah hari Sabtu Ahad memang ada harga yang tak masuk akal lah. Ya. So mungkin itu sajalah video pada hari ini. Selagi dia masih di atas uptrend ni, kita boleh katakan dia bullish lagi lah. Sebab dia pun nak berehat ni, nak cari minyak lagi untuk pergi ke atas lagi. Saya boleh kata macam tu. Tapi ini bukan buying call, bukan selling call, bukan financial advice. Ini hanyalah entertainment purpose saja daripada apa yang saya dapati daripada buku Technical Analysis of the Financial Markets. Okay. So insyaAllah semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih kepada yang menyokong. Subscribers kat YouTube saya pun alhamdulillah meningkat. Saya pun pelik kenapa ada orang subscribe. Tapi terima kasih lah juga. Ini adalah akaun saya ya. Saya ada letak link di bio. Di link bio TikTok. Mohon boleh siapa-siapa yang berkelapangan ataupun rajin bolehlah tengok juga di YouTube channel ni. Boleh add to playlist ke tapi dekat TikTok pun masih boleh add to favorites So, tapi untuk alternatif sini pun ada, TikTok pun ada. Dua-dua konten yang sama. Okay, terima kasih kepada semua yang menyokong dari hari pertama ke hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.